Pernah tak nampak bas yang tak ada dalam jadual? Bas tu tak pernah berhenti lama. Dan yang naik, tak semua akan turun semula. Hai, jumpa lagi di channel Desa Sunyi. Seperti biasa, aku akan ceritakan satu kisah seram yang mungkin nampak biasa, tapi perlahan-lahan akan buat korang rasa takut. Kali ni, kisahnya datang dari Kuantan, tentang satu bas yang tak pernah ada dalam jadual. Jadi, kalau korang tengah dengar ni waktu malam, cuba jangan pandang belakang dulu. Sebab, mungkin ada sesuatu yang sedang memerhati. Kalau korang berasal dari Kuantan atau pernah singgah malam-malam di Terminal Kuantan, mungkin korang pernah dengar cerita pasal satu bas. Bas yang tak pernah ada dalam jadual. Bas yang datang hanya lepas tengah malam. Dan orang kampung kami selalu pesan satu benda. Kalau nampak bas tu, jangan sekali-kali naik. Dulu kami ingat itu cuma cerita nak takutkan budak-budak. Sampailah satu malam, salah seorang dari kami tak dengar pesan itu. Dan sejak malam tu, dia balik. Tapi bukan sepenuhnya. Malam tu, aku sampai Terminal Kuantan sekitar pukul 11.40 malam. Suasana dia macam biasa je pada pandangan pertama. Tak ramai orang, cuma beberapa penumpang yang duduk berjauhan, masing-masing dengan dunia sendiri. Ada yang main telefon, ada yang termenung, ada juga yang sekadar duduk sambil peluk beg. Bunyi enjin bas yang lalu sekali-sekala jadi latar belakang, tapi selebihnya, sunyi. Lampu terminal terang, putih kekuningan, cukup untuk nampakkan setiap sudut. Tapi entah kenapa, dari tempat aku duduk, kawasan hujung platform nampak sedikit berbeza. Bukan gelap sepenuhnya, tapi macam cahaya tu tak sampai ke sana, seolah-olah ada sesuatu yang menahan cahaya itu. Aku pilih duduk di bangku besi dekat tiang. Bangku tu sejuk, terasa sampai ke tulang bila aku duduk lama. Angin malam pun agak kuat, masuk dari arah jalan besar. Tapi sejuk dia lain macam. Bukan sekadar angin malam, ada rasa kosong yang ikut sekali. Aku gosok tangan perlahan. Tak jauh dari aku, ada seorang pakcik. Umur mungkin dalam 60-an. Dia duduk diam, kepala sedikit tunduk. Dari tadi aku perasan dia tak bergerak banyak. Sekala-sekala je dia angkat muka, pandang sekeliling, lepas tu tunduk semula. Tiba-tiba, dia pandang aku. Lama sikit. Mata dia macam kosong. Bukan kosong sebab penat, tapi macam tak fokus pada aku. Lebih kepada tembus. Bas pukul berapa? Dia tanya perlahan. Suara dia rendah, hampir berbisik. Pukul 12, pakcik. Aku jawab ringkas. Dia angguk. Perlahan. Tapi yang buat aku rasa pelik, lepas tu dia terus bangun, tanpa cakap apa-apa lagi. Jalan menjauh ke arah platform lain. Macam dia cuma nak pastikan masa, bukan nak berbual. Aku pandang dia sampai hilang dari pandangan. Entah kenapa perasaan aku jadi tak sedap. Aku tengok jam di telefon. 11.55 malam. 5 minit lagi. Aku tarik nafas panjang, cuba tenangkan diri. Mungkin aku terlalu fikir. Kemudian, aku dengar bunyi. Ketuk, ketuk, ketuk. Macam bunyi kasut keras hentak lantai simen. Aku terus toleh ke kiri. Tak ada siapa. Aku toleh ke kanan. Kosong. Bunyi tu berhenti. Sunyi balik. Aku diam beberapa saat, cuba dengar lagi. Tapi tak ada apa-apa. Aku hembus nafas perlahan. Mungkin bunyi dari luar. Aku bisik dalam hati. Aku tunduk tengok telefon. Belum sempat aku fokus, bunyi tu datang lagi. Ketuk, ketuk, ketuk. Kali ni lebih dekat. Macam tepat di belakang aku. Jantung aku terus berdegup laju. Aku pusing cepat. Tak ada siapa. Bangku belakang kosong. Lorong pun kosong. Tapi entah kenapa aku rasa macam ada sesuatu yang baru saja lalu. Aku telan air liur. Tangan aku mula rasa sejuk. Angin yang lalu tadi tiba-tiba terasa berhenti. Udara jadi berat. Aku cuba alihkan perhatian, pandang ke arah bas yang lalu di jalan depan. Normal. Semua normal. Tapi dalam masa yang sama, rasa tak normal tu makin kuat. Beberapa minit berlalu.
Sunyi makin terasa. Kemudian, lampu di hujung platform tu berkelip. Sekali, aku terus angkat kepala. Lampu tu stabil balik, seperti tak ada apa-apa. Aku cuba tenangkan diri. Tapi masa tu, aku perasan sesuatu. Di hujung platform, kawasan yang tadi kosong, sekarang ada sebuah bas. Aku kaku. Bas tu betul-betul ada di situ. Pak diam di situ. Padahal aku pasti, tadi memang tak ada apa-apa di situ. Tak ada bunyi enjin datang, tak ada lampu masuk, tak ada orang turun. Macam ia tiba-tiba saja sudah ada di situ. Aku bangun perlahan dari bangku. Mata aku tak lepas dari bas tu. Perasaan dalam dada aku mula jadi lain. Sunyi terminal tadi sekarang terasa lebih berat. Dan tanpa aku sedar, aku mula melangkah ke arah bas itu. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggil dari sana. Bas tu memang tak macam bas lain yang selalu kami nampak di terminal. Dari jauh pun sudah nampak perbezaannya. Warna dia putih, tapi bukan putih bersih. Lebih kepada putih yang sudah lama, kusam, macam cat yang dah pudar dan tak pernah dijaga. Di beberapa bahagian, ada kesan kotoran gelap, seolah-olah lama tak bergerak atau tak pernah dibasuh. Yang paling pelik, tak ada langsung nombor laluan di depan. Biasanya setiap bas mesti ada nombor atau sekurang-kurangnya papan destinasi. Tapi yang ini kosong. Hanya cermin depan yang sedikit berkabus memantulkan cahaya lampu terminal yang malap. Azri berdiri beberapa langkah dari bas itu. Dia tak terus naik. Dia cuma pandang. Enjin bas tu hidup. Tapi bunyi dia lain macam. Bukan bunyi enjin biasa yang bergetar atau kuat. Bunyi dia perlahan. Sangat perlahan. Kalau tak fokus, memang tak dengar. Tapi bila Azri diam dan betul-betul dengar, bunyi itu macam nafas. Turun, naik. Perlahan. Seolah-olah sesuatu dalam bas itu sedang hidup. Azri telan air liur. Dia cuba yakinkan diri. Mungkin enjin lama, mungkin sistem rosak. Tapi makin lama dia berdiri di situ, makin dia rasa tak selesa. Dia mula melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dan setiap langkah yang diambil, suhu di sekeliling berubah. Angin malam yang tadi terasa biasa, tiba-tiba jadi dingin yang menusuk. Bukan sejuk biasa. Sejuk yang masuk ke dalam badan buat kulit rasa tegang. Azri berhenti sekejap. Dia hembus nafas. Dan masa tu dia nampak sesuatu yang buat dia terdiam. Nafas dia sendiri keluar dalam bentuk wap putih. Macam berada di tempat yang sangat sejuk. Padahal ini Kuantan. Malam biasa. Tak mungkin sampai macam tu. Dia pandang sekeliling. Orang lain di terminal nampak biasa saja. Tak ada siapa yang nampak seperti menggigil atau kesejukan. Seolah-olah hanya kawasan sekitar bas itu saja yang berubah. Perasaan pelik mula naik. Tapi kaki dia tetap melangkah. Semakin dekat, semakin sunyi. Bunyi dari terminal yang tadi samar-samar, sekarang hilang terus. Macam telinga dia tertutup. Yang tinggal cuma bunyi nafas dari bas itu. Perlahan, berat. Kemudian, pintu bas terbuka sendiri. Pshh. Bunyi itu jelas di telinga. Azri terus berhenti. Jantung dia berdegup lebih laju. Dia tak sentuh apa-apa. Tak tekan butang. Tak ada pemandu pun di depan. Tapi pintu itu terbuka macam menyambut dia. Udara sejuk dari dalam bas mengalir keluar. Lebih dingin dari luar. Azri berdiri kaku. Mata dia fokus pada pintu yang terbuka itu. Seolah-olah menunggu dia masuk. Dan masa itulah dia dengar sesuatu. Dekat telinga dia. Sangat dekat. Seolah-olah seseorang berdiri betul-betul di belakang dia. Naik. Suara itu perlahan. Hampir berbisik. Tapi jelas. Azri tersentak. Dia terus pusing belakang dengan cepat. Kosong. Tak ada siapa. Lorong terminal sunyi. Bangku kosong.
Tiang-tiang berdiri tanpa bayang manusia. Jantung dia makin laju. Dia tarik nafas pendek-pendek. Siapa tu? Dia bisik sendiri. Tak ada jawapan. Hanya angin halus yang lalu tapi terasa berat. Dia diam beberapa saat. Kemudian, perlahan-lahan, dia pusing semula ke arah bas. Dan masa dia pandang ke dalam, dia nampak mereka. Penumpang. Ada beberapa orang duduk di dalam bas. Baris depan sampai ke belakang. Tapi semuanya diam. Tak bergerak. Tak berbual. Tak main telefon. Tak buat apa-apa. Hanya duduk tegak menghadap ke depan. Wajah mereka pucat. Mata terbuka tapi kosong. Macam tak fokus. Yang paling buat Azri rasa tak sedap, tak ada seorang pun yang pandang dia. Walaupun pintu terbuka. Walaupun dia berdiri betul-betul di depan. Seolah-olah kewujudan dia langsung tak disedari. Atau memang sengaja diabaikan. Angin dari dalam bas terus keluar perlahan. Bawa sekali bau yang aneh. Bau lama. Campur sedikit bau yang sukar dijelaskan. Azri berdiri di situ. Tak bergerak. Tapi dalam dada dia, ada rasa yang semakin kuat. Rasa yang suruh dia pergi. Dan dalam masa yang sama, ada sesuatu yang menarik dia untuk naik. Dan tanpa dia sedar, kaki dia mula melangkah ke dalam bas itu. Azri tetap naik. Sampai sekarang, bila dia cerita balik, dia sendiri tak dapat jelaskan kenapa dia buat keputusan itu. Logik dia kata jangan. Hati dia rasa tak sedap. Tapi kaki dia tetap melangkah masuk. Satu demi satu. Naik ke dalam bas yang dari awal lagi sudah terasa tak kena. Seolah-olah ada sesuatu yang halus menarik dia dari dalam. Bila kaki dia jejak lantai bas, dia terus rasa perbezaan. Udara dalam bas itu jauh lebih sejuk dari luar. Bukan sekadar sejuk malam, tapi sejuk yang lembap, berat dan melekat pada kulit. Bau dalam bas tu terus menyapa. Kuat. Dia terus berhenti sekejap di pintu. Bau dia pelik. Macam kain lama yang disimpan bertahun-tahun bercampur dengan bau hanyir yang sama. Bukan bau busuk yang kuat, tapi cukup untuk buat perut rasa tak selesa. Azri kerut dahi. Dia pandang ke dalam. Penumpang masih duduk seperti tadi. Diam. Tak bergerak. Tak ada seorang pun yang toleh walaupun dia baru naik. Dia telan air liur. Kemudian, dia jalan perlahan ke tengah bas. Setiap langkah, bunyi tapak kaki dia sendiri kedengaran jelas. Bunyi itu bergema sedikit. Pelik. Sebab tak sepatutnya kuat macam tu. Dia pilih duduk di kerusi tengah. Perlahan, dia letak beg di riba. Dan masa dia duduk, dia perasan sesuatu. Sunyi. Terlalu sunyi. Tak ada bunyi enjin kuat. Tak ada bunyi orang batuk. Tak ada bunyi pergerakan. Hanya senyap. Senyap yang buat telinga berdengung. Azri cuba dengar. Dia fokus. Dan perlahan-lahan, dia sedar satu benda. Dia tak dengar langsung bunyi nafas orang lain. Padahal penumpang ada ramai. Dia pandang ke kiri. Seorang lelaki duduk kaku, mata menghadap ke depan. Dada dia tak bergerak. Azri cepat alihkan pandangan. Dia pandang ke kanan. Seorang wanita. Sama. Diam. Tak bergerak. Tak bernafas atau terlalu perlahan sampai tak nampak. Jantung Azri mula berdegup laju. Dia genggam beg kuat sedikit. Dan masa tu, pintu bas tertutup sendiri. Bunyi itu tiba-tiba pecahkan kesunyian. Azri tersentak. Dia terus pandang ke arah pintu. Tak ada siapa di situ. Tak ada pemandu. Tak ada sesiapa yang tekan apa-apa. Tapi pintu itu tertutup rapat. Beberapa saat kemudian, bas mula bergerak. Perlahan. Sangat perlahan. Macam ditarik, bukan dipandu. Azri terus pandang ke depan, ke arah tempat pemandu. Kosong. Kerusi pemandu tak ada orang. Steering bergerak sendiri. Perlahan. Berpusing sedikit demi sedikit. Azri rasa darah dia macam berhenti sekejap. Dia kedip mata. Cuba pastikan dia tak silap nampak. Tapi bila dia buka mata semula, steering itu masih bergerak. Sendiri.
Jantung dia terus laju. Nafas dia jadi pendek. Apa benda ni? Dia bisik perlahan. Dia cuba bangun dari tempat duduk. Perlahan, tangan dia pegang kerusi depan. Tapi belum sempat dia berdiri sepenuhnya, satu pergerakan kecil menarik perhatian dia. Penumpang di hadapan dia, seorang lelaki. Kepala lelaki itu bergerak. Perlahan, sangat perlahan. Bukan badan, hanya kepala. Seolah-olah lehernya berputar tanpa usaha. Azri kaku. Dia tak bergerak. Mata dia fokus pada lelaki itu. Kepala itu berhenti di satu posisi. Tak menghadap Azri. Masih menghadap depan. Tapi condong sedikit. Macam sedang mendengar sesuatu. Beberapa saat berlalu. Sunyi. Kemudian, lelaki itu bersuara. Suaranya perlahan. Kau bukan dari sini. Azri rasa jantung dia jatuh. Dia tak jawab. Dia tak mampu jawab. Tangan dia mula menggigil. Dan dalam saat itu, tanpa sebarang isyarat, semua penumpang lain serentak tarik nafas. Bunyi itu jelas. Seolah-olah satu bas itu baru hidup semula. Azri terus membeku di tempat dia berdiri. Dan masa tu juga, dia mula sedar. Dia bukan sekadar salah naik bas. Dia sudah masuk ke sesuatu yang lain. Dan mungkin dia sudah terlalu jauh untuk berpatah balik. Lampu dalam bas itu tiba-tiba berkelip. Cahaya kuning yang malap itu jadi semakin tidak stabil. Sekejap terang, sekejap hampir padam. Setiap kali lampu itu berkelip, bayang-bayang dalam bas berubah bentuk, bergerak perlahan di dinding dan siling seperti sesuatu yang hidup. Azri kaku di tempatnya. Dia tak duduk, tak berdiri sepenuhnya. Badan dia separuh bangun, tangan masih pegang kerusi depan. Nafas dia pendek-pendek. Jantung berdegup kuat sampai dia sendiri boleh dengar dalam telinga. Kemudian, lampu itu berhenti berkelip, stabil, sunyi. Dan pada saat itu, Azri nampak sesuatu yang buat seluruh badan dia rasa sejuk. Semua penumpang dalam bas itu pandang dia, serentak, tanpa bunyi, tanpa gerakan awal, macam satu isyarat yang tak nampak. Sebelum ini mereka semua menghadap ke depan, tak peduli langsung tentang kewujudan Azri. Tapi sekarang, semua kepala sudah berpaling, menghadap tepat ke arahnya. Mata mereka kosong, tak ada emosi, tak ada marah, tak ada takut, hanya kosong. Kulit mereka pucat, lebih pucat dari tadi. Dan Azri mula perasan sesuatu yang dia tak nampak sebelum ini. Ada di antara mereka yang kelihatan basah. Baju melekat pada badan, rambut lembap. Ada titisan air perlahan jatuh dari hujung rambut ke lantai. Bunyi titisan itu kecil, tapi dalam kesunyian bas itu, ia kedengaran jelas. Azri undur setapak. Perlahan, tangan dia mula menggigil. Apa ni? Dia bisik sendiri. Tak ada siapa jawab. Mereka hanya terus memandang. Tak berkelip, tak bergerak. Seolah-olah mereka sudah lama menunggu saat itu. Azri cuba kawal diri. Dia tarik nafas dalam-dalam. Kemudian, dia berdiri sepenuhnya. "Berhenti! Berhenti!" dia jerit. Suara dia bergema sedikit dalam bas itu. Tapi, tak ada respon. Bas tetap bergerak. Perlahan, tapi konsisten. Steering di depan masih berpusing sendiri. Jalan di luar tak kelihatan. Hanya gelap di luar tingkap. Azri panik. Dia langkah ke lorong tengah. Cuba bergerak ke depan. Tapi langkah dia terasa berat. Macam ada sesuatu yang menahan. Atau mungkin badan dia sendiri sudah terlalu lemah. Dia pandang ke kiri. Seorang wanita sedang memandang dia. Matanya hitam, kosong. Air masih menitis dari hujung rambutnya. Azri cepat alihkan pandangan. Dia pandang ke kanan. Seorang lelaki tua. Mulut sedikit terbuka. Tapi tak ada bunyi. Seolah-olah cuba bercakap. Tiba-tiba, ada sesuatu sentuh bahu Azri. Perlahan, sejuk, sangat sejuk. Bukan macam sentuhan manusia. Lebih kepada sesuatu yang tak ada haba langsung. Azri terus terhenti. Nafas dia terhenti sekejap. Dia tak berani pusing. Tapi sentuhan itu masih ada. Tekanan ringan, tapi cukup untuk buat seluruh badan dia kaku. Perlahan-lahan, dia pusing kepala, sedikit demi sedikit. Dan apa yang dia nampak, buat dia rasa lutut hampir longgar.
Seorang wanita tua berdiri terlalu dekat sangat. Wajahnya hanya beberapa inci dari muka Azri. Kulitnya berkedut, pucat, matanya dalam, gelap, rambutnya panjang, tidak terurus. Sebahagiannya melekat pada wajah yang lembap. Bajunya lusuh seperti kain lama yang basah. Dan bau yang datang dari wanita itu sama seperti bau dalam bas. Lebih kuat, bau lama, bau hanyir. Wanita itu memandang tepat ke mata Azri. Tak berkelip. "Kenapa naik?" dia tanya perlahan. Suara dia hampir tak kedengaran, macam datang dari jauh walaupun dia berdiri terlalu dekat. Azri menggigil. Bibir dia bergerak tapi susah nak keluarkan suara. Aku salah bas," dia jawab akhirnya. Suara dia pecah, perlahan, tak yakin. Wanita itu diam sekejap, masih memandang dia. Kemudian, perlahan-lahan bibirnya terangkat. Senyum yang tak membawa rasa lega. Lebih kepada sesuatu yang tahu apa akan jadi seterusnya. "Yang naik," katanya perlahan. Dia berhenti sekejap. Kepala dia condong sedikit, seolah-olah mendengar sesuatu yang Azri tak dengar. Kemudian dia sambung. "Susah turun." Kata-kata itu terasa berat, seolah-olah bukan sekadar ayat, tapi satu kepastian. Azri terus undur. Langkah dia tak stabil. Dia pandang ke sekeliling. Semua penumpang masih berdiri, masih memandang dia. Dan sekarang, beberapa daripada mereka mula melangkah, perlahan menuju ke arahnya. Dan masa tu, Azri mula sedar satu perkara. Dia mungkin dah naik, tapi untuk turun mungkin bukan lagi pilihan dia. Azri terus lari ke depan tanpa fikir panjang. Kaki dia melangkah laju di lorong sempit bas itu, hampir tersadung pada kaki kerusi. Nafas dia makin laju, dada terasa sempit. Dia cuma fikir satu benda, keluar. Apa pun jadi, dia mesti keluar dari bas itu. Dia sampai di pintu depan. Tangan dia terus capai pemegang. Tarik. Tak bergerak. Dia tarik lagi. Kali ini lebih kuat. Masih tak bergerak. Bukalah. Dia cakap tergeta-geta. Dia tekan butang di tepi pintu. Sekali. 2 kali. Berkali-kali. Tak ada bunyi. Tak ada respon. Pintu itu seolah-olah mati. Atau sengaja tak nak dibuka. Jantung Azri makin laju. Peluh mula keluar walaupun udara dalam bas itu sejuk mencengkam. Tangan dia mula menggigil, tapi dia tetap cuba buka pintu itu. Dia tolak pula. Kuat, sampai bahu dia terhentak sedikit pada besi. Tetap tak bergerak. Seolah-olah pintu itu bukan lagi pintu biasa. Seolah-olah ia tak direka untuk dibuka dari dalam. Azri berhenti sekejap. Nafas dia tercungap-cungap. Dia angkat kepala. Pandang keluar melalui cermin depan. Gelap. Tak ada jalan. Tak ada lampu. Tak ada kenderaan lain. Hanya hitam. Macam bas itu tak berada di mana-mana jalan yang dia kenal. Dia pandang ke tingkap sebelah. Sama. Gelap sepenuhnya. Bukan macam malam biasa. Tiada bayang pokok. Tiada cahaya jauh. Tiada apa-apa. Hanya gelap yang pekat. Seolah-olah menelan pandangan. Perasaan panik mula bertukar menjadi takut yang lebih dalam. Dia perlahan-lahan pusing ke belakang. Dan apa yang dia nampak buat jantung dia hampir berhenti. Semua penumpang sudah berdiri. Tak ada lagi yang duduk. Semua berdiri di tempat masing-masing, menghadap ke arahnya. Diam. Dan kemudian, mereka mula berjalan. Perlahan, sangat perlahan, menuju ke arah Azri. Langkah mereka seragam. Tapi, tak ada bunyi. Langsung tak ada bunyi tapak kaki. Seolah-olah kaki mereka tak sentuh lantai. Atau lantai itu sendiri tak wujud. Azri undur sedikit. Belakang dia sudah hampir pada pintu. Dia pandang kiri kanan. Tak di jalan keluar. Dia pandang semula ke arah mereka. Makin dekat. Makin jelas. Wajah mereka pucat. Mata kosong. Ada yang masih basah. Air menitis perlahan dari hujung jari. Tapi tetap tak ada bunyi langkah. Sunyi itu jadi lebih menekan dari apa-apa jeritan. Dan dalam kesunyian itu, Azri dengar sesuatu. Nafas. Dekat telinga dia. Sangat dekat. Seolah-olah ada seseorang berdiri betul-betul di belakang dia. Nafas itu panjang. Sejuk.
Azri terus kaku. Dia tak berani pusing. Tubuh dia rasa berat. Perlahan-lahan, suara itu muncul dekat telinga dia. Duduk. Satu perkataan. Perlahan, tapi cukup untuk buat seluruh badan dia meremang. Azri geleng kepala. Perlahan pada mulanya. Kemudian lebih kuat. Tak. Dia bisik. Dia pejam mata sekejap. Kemudian buka semula. Penumpang itu makin dekat. Beberapa langkah sahaja lagi. Tangan mereka mula terangkat sedikit. Seolah-olah ingin capai dia. Azri tak tahan lagi. Dia jerit sekuat hati. Stop! Suara dia bergema kuat dalam bas itu. Buat seketika, semuanya terhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Kemudian, bas itu berhenti. Secara mengejut. Badan Azri tercampak ke depan sedikit. Hampir jatuh. Dia pegang tiang kuat-kuat untuk seimbangkan diri. Nafas dia laju. Telinga dia berdengung. Dan dalam keadaan itu, dia sedar satu perkara. Bas itu akhirnya berhenti. Tapi dia masih tak pasti. Dia berhenti di mana? Pintu bas itu terbuka dengan bunyi yang kuat dan tiba-tiba. Bunyi itu memecahkan kesunyian yang menekan sejak tadi. Azri tak sempat berfikir panjang. Dalam keadaan panik, dia terus meluru ke depan. Kaki dia tersadung sedikit pada anak tangga dan dia jatuh keluar dari bas. Badan dia terhentak ke lantai. Sakit. Tapi dia tak peduli. Dia cepat-cepat bangun, tangan dia menggigil, nafas tercungap-cungap. Udara di luar terasa berbeza. Masih sejuk, tapi tidak seberat di dalam bas tadi. Dia undur beberapa langkah. Kemudian dia pusing. Bas itu masih ada di belakangnya. Berdiri diam. Pintu masih terbuka. Dan apa yang dia nampak di pintu itu buat darah dia terasa sejuk. Semua penumpang berdiri di situ. Berderik. Diam. Tak bergerak. Menghadap tepat ke arahnya. Tak ada seorang pun yang turun. Tak ada seorang pun yang bercakap. Hanya berdiri, seperti sedang melihat sesuatu yang mereka tak mahu lepaskan. Di hadapan sekali, wanita tua itu. Masih di situ. Lebih jelas sekarang. Wajahnya pucat, kedutannya dalam, matanya gelap dan dalam seperti tak ada penghujung. Rambutnya masih lembap, melekat pada pipi. Dia memandang Azri. Tepat. Tak berkelip. Azri tak mampu bergerak. Kaki dia rasa berat. Seolah-olah walaupun dia sudah keluar, sesuatu dalam dirinya masih tertahan. Beberapa saat berlalu. Sunyi. Hanya bunyi nafas Azri sendiri yang kedengaran. Kemudian, wanita tua itu perlahan-lahan mengangkat tangannya. Gerakan dia sangat perlahan. Tak natural. Seolah-olah setiap inci pergerakan itu mengambil masa yang panjang. Tangan itu diangkat separuh. Jari-jari kaku. Kemudian, dia melambai. Perlahan. Bukan lambaian mesra. Lebih kepada sesuatu yang menandakan. Seolah-olah itu bukan selamat tinggal. Tapi, sampai jumpa lagi. Azri rasa tekak dia kering. Dia cuba undur lagi. Selangkah. 2 langkah. Matanya tak lepas dari bas itu. Dan masa itu, lampu dalam bas mula padam. Satu persatu. Dari depan. Gelap. Kemudian ke belakang. Gelap lagi. Setiap kali lampu padam, wajah penumpang itu hilang sedikit demi sedikit dalam kegelapan. Tapi mata mereka masih terasa memandang, walaupun Azri dah hampir tak nampak. Dalam beberapa saat, seluruh dalam bas itu gelap. Hitam. Tapi dalam gelap itu, Azri nampak sesuatu. Pada mulanya samar. Seperti bayang. Kemudian semakin jelas. Ada pergerakan. Bukan satu. Banyak. Bertindih. Berlapis. Seolah-olah ada terlalu banyak bentuk berada dalam satu ruang yang sama. Bentuk itu tak seperti manusia sepenuhnya. Ada yang panjang, ada yang bongkok, ada yang terlalu rendah. Ada yang bergerak tanpa arah. Dan semuanya seolah-olah berpusing perlahan dalam gelap. Azri tak sedar dia mundur lagi. Nafas dia semakin laju. Dia cuba alihkan pandangan. Tapi tak mampu. Seolah-olah apa yang ada dalam gelap itu menarik mata dia untuk terus melihat. Kemudian,
bunyi pintu bas. Pintu itu tertutup sendiri, perlahan, tanpa sesiapa menyentuh. Dan sebaik sahaja pintu itu rapat, enjin bas berbunyi semula. Kali ini lebih jelas, lebih berat, seperti sesuatu yang baru saja bangun. Bas itu mula bergerak, perlahan, mundur sedikit, kemudian membelok, masuk ke arah gelap yang Azri nampak tadi. Tak ada lampu jalan, tak ada laluan jelas, hanya kegelapan. Tapi bas itu tetap bergerak masuk ke situ. Seolah-olah itu memang laluannya. Azri berdiri kaku, tak mampu buat apa-apa. Bas itu semakin jauh, semakin kecil. Lampu belakangnya malap. Kemudian, hilang. Lenyap dalam gelap, seolah-olah tak pernah wujud. Dan bila semuanya kembali sunyi, Azri masih berdiri di situ, seorang diri, dengan satu perasaan yang dia tak boleh buang, walaupun dia sudah keluar. Dia tahu sesuatu dari dalam bas itu tak benar-benar melepaskan dia. Azri balik ke kampung malam itu juga. Tak ada siapa yang tahu macam mana dia sampai. Tiba-tiba saja dia sudah ada di simpang masuk kampung, jalan kaki perlahan, baju masih sama, muka pucat macam orang tak cukup tidur. Kami yang kebetulan lepak di warung hujung jalan terus perasan dia. Azri, salah seorang dari kami panggil. Dia berhenti, pandang ke arah kami. Lama, beberapa saat sebelum dia jalan mendekat. Masa dia duduk di bangku kayu, kami semua boleh rasa sesuatu yang tak kena. Dia nampak normal, tak ada luka, tak ada kesan apa-apa. Tapi diam dia lain macam. Biasanya Azri memang jenis yang suka berbual, gelak kuat, jadi orang pertama yang buka cerita. Tapi malam itu, dia duduk saja, tangan atas lutut, mata kadang-kadang pandang meja, kadang-kadang pandang kosong ke depan. "Oi, kau okey ke?" kami tanya. Dia angguk perlahan. "Okey." Jawapan dia pendek, sangat pendek. Kami pandang sesama sendiri, tak puas hati. Akhirnya salah seorang dari kami tanya lagi, "Kau dari mana ni malam-malam?" Azri diam sekejap. Kemudian dia angkat muka dan mula cerita. Perlahan, satu-satu, tentang bas itu, tentang penumpang yang diam, tentang wanita tua, tentang apa yang dia nampak dalam gelap. Sepanjang dicerita, tak ada seorang pun dari kami menyampuk. Semua dengar, dan semakin lama dia bercerita, semakin terasa dingin di sekeliling. Bukan sebab angin, tapi sebab apa yang dia lalui. Bila dia habis cerita, sunyi. Warung yang tadi ada bunyi cawan dan suara orang, tiba-tiba terasa perlahan. Seorang pakcik yang duduk di hujung warung, yang dari tadi diam saja, tiba-tiba bersuara. Itu bas lama. Kami semua toleh ke arah dia. Pakcik itu pandang Azri. Wajahnya serius. Yang dulu terbalik dekat jalan pantai. Jantung kami macam terhenti sekejap. "Bas apa, pakcik?" kami tanya. Pakcik itu tarik nafas. "Dulu ada satu bas. Malam juga. Bawa penumpang balik. Tapi sampai satu selekoh, bas tu hilang kawalan." Dia berhenti sekejap. Matanya tak lepas dari Azri. Masuk gaung. Sunyi. Ramai tak sempat keluar. Tak ada siapa bersuara. Angin malam tiba-tiba terasa lebih kuat. Kami semua pandang Azri. Dia tak cakap apa-apa, cuma tunduk. Tangan dia sedikit menggigil. Sejak malam itu, Azri berubah. Dia masih ada, masih ikut kami lepak siang hari. Masih senyum kalau ditegur. Tapi dia tak pernah keluar malam lagi. Kalau kami ajak, dia akan tolak perlahan. "Tak nak, aku penat." Itu saja alasan dia. Dan kadang-kadang, kami nampak dia termenung, duduk di tangga rumah atau di hujung jalan kampung. Mata dia kosong, pandang ke arah jalan. Lama, seolah-olah menunggu sesuatu. Pernah sekali aku duduk sebelah dia. Aku ikut pandang ke arah jalan. Kosong, tak ada apa-apa. "Kau tengok apa?" aku tanya. Dia diam beberapa saat. Kemudian dia jawab perlahan. "Kau tak dengar?" Aku terus rasa tak sedap. "Dengar apa?" Dia tak jawab. Cuma senyum sedikit. Senyum yang tak sampai ke mata. Dan sejak itu, aku mula perasan satu benda. Setiap kali jam hampir pukul 12 malam, Azri akan jadi lain. Lebih diam,
lebih fokus, seolah-olah dia tahu sesuatu akan berlaku. Dan satu malam, seorang kawan kami ternampak dia, berdiri di tepi jalan besar luar kampung, seorang diri. Pukul 12 lebih, lampu jalan malap, kabus nipis turun perlahan. Dia berdiri menghadap jalan, diam, tak bergerak. Kawan aku panggil dia dari jauh. Azri, tak ada respon. Dia panggil lagi, tetap sama. Azri langsung tak toleh, seolah-olah dia tak dengar atau dia sedang fokus pada sesuatu yang lebih penting. Kawan aku kata, masa dia perhatikan betul-betul, dia nampak Azri sedikit angkat kepala, macam melihat sesuatu yang datang dari jauh. Padahal jalan itu kosong, tak ada kereta, tak ada lampu, tak ada bunyi, hanya kabus. Dan Azri masih berdiri di situ, menunggu. Seolah-olah dia tahu bas itu akan datang semula dan kali ini mungkin dia takkan turun lagi.